Alhamdulillah dah selesai solat subuh dekat kedai 2 ni. Sekarang dekat boarding area, dekat international punya boarding. Tunggu Afifah selesai solat. Tadi saya dah pergi solat dah. Gila-gila lah. Jaga bag. 2 bag je, Alhamdulillah 2 bag je. 2 backpack. So tak payah check in apa semua. Semua hand carry. Selesai breakfast. So kita assume dalam flight nanti tak makan apa-apa lah. Driver pun masih kerja. Okey, jom. Air kena buang. Kawan tak boleh buang air. Okey, dah beratur ni. Semua beratur ke apa? Akan two-way. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Alhamdulillah dah sampai Changi Airport, Singapura. Sekarang tunggu bas untuk ke Terminal 2. Bas disediakan sini, rasanya free sini. Sebab kita orang tak ada beli apa-apa pas ke apa lagi. Jom beramai-ramai naik bas. Kota Raya, Kota Raya. Dengar. Bila last naik bas ni. So inilah Terminal 2. Kalau datang Terminal 2 ni tak ada apa pun, sekalinya transit ke apa, just tengok dia punya airport kat dalam. Sebab dalamnya ada Giant Waterfall. Tadi kita orang dah turun tadi dekat Terminal 3. So kat Terminal 2 ni dah ada provide free bus, shuttle bus. Sekali okay, dah sampai guys. Dari sini nak ke Terminal 4, Terminal 3 pun boleh. Masuk airport balik. Kalau airport, masuk airport. Itu ke jiwa. So this is level 2. Departure level semua dekat sini. So this is Singapore. Nampaknya ni first attraction. Hydrogen screen lift lobby ni. So kalau ada klien-klien saya yang nak buat effect hydrogen macam ni dekat rumah, nice kan guys. Guys, ini tempat departure kot. Ok, self check in dia, tengok dia punya kiosk ni. Dia susun macam tu kan, macam cerita alien pula, telur-telur alien nak beranak. So trip kali ni ialah lebih kepada nak test kita orang sama ada boleh tak travel tanpa anak-anak. So ini first trip selepas 14 tahun kahwin. Ini second trip lah. First trip sebelum dapat Faris. By the way, Caji di Changi. Caji di Changi. So ini selepas 14 tahun kahwin. So ini first trip kedua tanpa anak-anak. So kita nak test di masing-masing boleh tak kita orang travel tanpa anak-anak, boleh survive ke tak. Sebab tak semua parent boleh survive travel tanpa anak-anak. So inilah kali pertama kita orang cuba untuk travel tanpa anak-anak. So dari sini sebenarnya
boleh ke MRT untuk masuk ke bandar. Sekarang ni kita nak cari tempat beli tiket. Jadi kat mana nak beli tiket? Weh, ramainya manusia. By the way, hari ni hari Khamis, hari kerja, sebab tu saya bekerja. So Jumaat cuti Maulidin Rasul. Ada kat atas tu kanangan kopi. And yes, tujuan kedua kali ni ialah nak kumpul step. So kita target satu hari 10,000 step. 20 ke? Kita tengok dengan umur 42 dan dia 39 tahun. Kita tengok umur yang macam ni boleh tak kumpul 10,000 step satu hari. So kita, this is covered walkway nak ke Jewel. Di Jewel. See? Oh, dia punya cover walkway ni walaupun full glass kan, tak bawa glass, tapi aircon dia super, sangat selesa. So benda aircon yang macam ni lah yang beri galakan untuk kita berjalan. So Malaysia kena spend lebih dekat aircon. InsyaAllah rakyat Malaysia akan suka untuk berjalan kaki. Come on, di BKL you can do this. Buatlah covered walkway dengan aircon. Murah je. Aircon 1 horsepower berapa je sekarang? Rumah je. Aircon 1 horsepower baru 700 ada, 800. Kalau inverter mahal lah. Ini dua ke The Jewel. Nampak tak? Bangunan curve glass tu ada walker ladder. Padahal tadi baru saya cakap nak kumpul step kan. Nak bagi galakan orang Malaysia berjalan, buatlah cover walkway yang ada aircon macam ni. Sebelum terlupa, just pesanan untuk anak-anak, mami bapa. Jewel makin dekat dah. Banyak dah peluang ni. Kali ni sahaja mami bapa bagi peluang anak-anak tidak bersama bapa. Kali ni je. So korang appreciate, okay? So sepanjang korang hidup, korang selalu korang selalu berkepit dengan mami baba. Mami baba tahu, bukan baba saja, bukan mami saja, mami baba. So inilah peluang kita orang bagi dekat anak-anak, walaupun Fariz dekat asrama, untuk tanpa mami baba. Okay, peluang ini dia peluang. Say thank you to mami baba. So jarang-jarang lah dapat orang masak dalam aquarium kan. So dekat sini kau nampak orang masak dalam aquarium. And situ ialah tempat giant waterfall yang akan start dalam pukul 10, which is ramai dah menunggu cari pot masing-masing. Sampai sini dah rasa dia punya bau pula ya. Kalau korang boleh bau dalam video, cuba komen kat bawah. So bau dah bau pokok. Dia ada something bau. Kau pandan ke? Oh ni pandan. Patutlah bau pandan. Okay. So ini ialah train tau. Oh, kita kena tunggu train. Kita tunggu train dulu sebelum kita turun ke.
Okay guys, rasanya cukup dah kot cover bahagian airport ni. Rasanya nak pergi ke tempat lain pula lepas ni. Kita keluar airport, kita explore luar Singapore pula. Right, apa di bawah tu? Oh, like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot